Mas YB kerja Kelantan boleh tak? YB nak cari kahwin Kelantan kat sini. Kahwin Kelantan. Kahwin Kelantan. Kalau saya cari kahwin Kelantan, orang tepi saya marah nanti. Baru-baru ini tular satu video yang dimuat naik di laman media sosial yang peroleh perhatian ramai. Video berkenaan kini meraih jumlah tontonan sebanyak 599,000. Dalam video berkenaan memaparkan Bella Astila yang menyekat Syed Saddiq untuk bercakap menggunakan logat Kelantan. Rata-rata netizen teruja melihat video berkenaan. Mereka juga mengatakan bahawa jawapan Syed Saddiq membuatkan ramai yang tersenyum mendengarkan itu. Apa-apapun, semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah ruah serta keberkatan hidup di dunia dan juga akhirat. Fenomena gandingan bas Bella Astila Syed Saddiq masih lagi menjadi perbualan ramai di media sosial. Setiap gelagat yang mereka lakukan pasti mendapat sambutan baik daripada orang ramai yang juga rata-rata mendoakan yang terbaik buat mereka. Terbaru tular sepotong video memaparkan momen ahli Parlimen Muar itu mengusik Bella. Menerusi perkongsian di akaun TikTok memaparkan sesi Bella dan Syed Saddiq sedang menyediakan adunan untuk membuat kek. Bella dia paling suka bila orang panggil dia Tommy, ujar Syed Saddiq. Stop, balas Bella sambil tersipu malu. Menjaga ke ruangan komen, rata-rata netizen mendoakan yang terbaik buat pasangan itu. Aku pula membayangkan macam mana YB panggil Bella ala Tommy. Bella suruh stop dulu, Kang, tak pasal bocor segala rahsia. Ini betul-betul jujur habis ni, tak ada selindung-selindung lagi. Semoga yang baik-baik, komen beberapa netizen. Tular sepotong video di platform TikTok memaparkan momen ahli Parlimen Muar YB Syed Saddiq bersama ibu kepada pelakon Bella Astila. Menerusi video tersebut dilihat Saddiq sedang berborak bersama ibu Bella Astila. Perkongsian tersebut sekaligus meraih perhatian warganet yang rata-rata gembira dan mendoakan yang terbaik selepas melihat video tersebut. Mesti YB akan jadi menantu kesayangan. Sepertinya green light dari kedua belah keluarga sudah ada. Terharu tengok Mama Bella bersembang dengan YB. Alhamdulillah bakal menantu yang direstui satu Malaysia, komen beberapa netizen. Tindakan penyanyi Bella Astila melakukan video bersama anak-anaknya dan ahli Parlimen Syed Saddiq meraih perhatian selepas sesetengah warganet menyatakan persamaan wajah antara mereka berempat. Menerusi muat naik di TikTok, pelantun lagu bermanja-manja itu melakukan tren lagu praise tag nyanyian Jessie J. Dalam klip itu, Saddiq dilihat sedang memangku arah Adriana, manakala Aiden pula duduk berdekatan dengannya. Perkongsian itu mengundang perhatian selepas orang ramai yang menyatakan anak-anak Bella mempunyai iras wajah dengan ahli Parlimen Muar itu. Menjengah ke ruangan komen, segelintir warganet mengakui suka melihat kemesraan aktris itu bersama Saddiq. Rata-rata mereka meninggalkan komen berseluruh menyatakan kanak-kanak itu dilihat seperti anak Saddiq jika dilihat dengan sekali imbas. Penyanyi dan pelakon Bella Astila mencuri perhatian warganet selepas memuat naik momen istimewa sambutan raya ke-12 bersama rakan-rakan sekolah dengan kehadiran istimewa ahli Parlimen Muar YB Syed Saddiq. Dalam satu perkongsian di TikTok dan Instagram, Bella berkongsi kemeriahan tradisi tahunan mereka yang melibatkan sesi talent times dan berkumpul bersama. Bukan itu sahaja, Bella turut memaklumkan acara tahun ini diadakan di rumah Syed Saddiq sendiri.
Acara wajib Bella every year Bella Raya berkumpul dan talent time. Tapi tahun ni YB cakap buat kat rumah dia aja senang. So dia tak perlu ikut ke rumah kawan-kawan. Bella faham sebab dia pun busy, banyak sangat kerja, tulis Bella di ruangan caption. Namun yang paling mencuri tumpahan netizen adalah gelagat Syed Saddiq dalam video yang dikongsikan Bella, di mana Syed Saddiq dilihat menari secara santai bersama tetamu yang hadir. Rata-rata netizen terhibur dengan gaya bersahaja YB tersebut, malah memuji Syed Saddiq kerana gelagat yang dipaparkan jarang dilihat daripada seorang figura politik. You're also a great cook. Macam semalam. Setiap hari lah. Bagus. Tak. Setiap hari ni orang kata macam boleh masak untuk 5 orang, 6 orang, untuk keluarga yang kecil. Tetapi saya merupakan saksi hidup di mana Bella masak untuk lebih 100 orang. Yes, I think about 100 Alhamdulillah. people. Okay, tapi ni kena cakap. Dia memang saksi sebab dia masuk ke dapur untuk tengok je. Gitu. Macam tu. Kenapa? Okay. Tak, Bella. Hidup Bella. Muah sentiasa hidup, jangan risau. Tak, tapi seriously, I was genuinely impressed dan ya betul lah, semalam saya rasa sangat bersalah kerana saya tidak memainkan peranan dalam menyiapkan makanan. Tapi Bella faham sebab dia tetamu. Tapi sebenarnya kan, and of course dia nak thank you kepada Jack sebab Jack teman Bella. Bella memang dah belilah awal-awal kat pasar semua, tapi ada barang yang kurang which is tambahan western food. So Jack ada untuk teman sebab Bella beli banyak sangat barang ais 10 bag kan berat, minyak 2 botol. Jadi dengan Jack berdua pergi ke grocer lah untuk beli. So you beli sendiri barang kat pasar, kat grocers. Lepas tu masak sendiri juga. Adalah kawan-kawan ikut. Saya tengok kalau korang tengok semalam dekat dapur memang havoc lah. Mama Bella betul. Pun tengah tolong. Sebab kat sini diorang ingat Neil pun. Dia memang Bella bolehlah buat seorang, tapi mungkin akan siap 2 hari kemudian. Macam tu. Jadi berterima kasih dengan my PA ni, Mama. Diorang bantu dari segi masuk ini, contoh kan sayur tu kan banyak. So dia potong-potong. Jadi Bella tahu sayur tu dah siap, tinggal masak. Bella masak. Tapi tukang rasa adalah Kak Jana dan juga senang. Kerja saya tukang makan je. Bila dah habis. Sebab Bella jarang rasa. Jarang rasa. Saya pun tak tahu kenapa dia tak nak rasa sebab sendiri. Sebab takut masin. Bella ni pemasin orangnya. Tapi orang cakap orang pemasin ni penyayang. Orang katalah, tak tahulah. Wow. Tak apa nak saya sahkan ya. Okay, sekarang ni but seriously, before we move on to a different topic, I think that's quite impressive. To cook for 5 people is already tough, and to cook for 100 people is another level. Tapi, kalau korang tahu, I think side yang saya rasa cerita kita patut kongsi kan juga. Kalau korang tengok video Bella tu, kalau saya boleh kongsikan, satu hari saya akan kongsikan lah. Dia macam membuka aib, tetapi aib yang baik. Dia macam pelik sikit. Dia dengan pakai, tak apa dia pakai. Aku tak tahu apa dia pakai. Lepas tu, dia tengah masak sekejap. 30 saat setelah tu, dia kat luar tengah bersih. Dengan duduk cangkung kan. Duduk cangkung. Aku tak tahu apa dia tengah bersih. Bersihkan kuali tu, masuk dalam balik. Lepas tu hidang kat luar. Okay, sebab kat rumah dia tak ada kuali yang banyak. Tapi dia kata bukannya nak masak selalu yang untuk kenduri. Dia kata. So okay tak apa. So kita kena guna. Dapur tu kena basuh. Guna balik. Tapi pengalaman yang sangat best. Tanpa paksaan Sebab ada yang cakap jangan paksa Bella. Kawan dia marah dia. Kawan-kawan saya marah saya. Kata kenapa nak suruh Bella. Saya tak paksa. Perkara sebaliknya berlaku. Saya kata saya nak buat catering. Tu Bella marah kata mana boleh. Tak, just Bella rasa macam mungkin kat sini memanglah korang dengar macam untuk 100 orang, tapi korang lupa Bella kan berniaga laksa. Kita dah biasa dah last minute orang nak juga laksa, kita pergi beli kat Johor, masak dekat Singapura, lepas tu masak pula untuk 200 mangkuk untuk orang yang nak beli kan. Jadi dah terbiasa chaos tu, kita dah boleh handle. Tapi macam Bella cakap, bukan Bella bersendirian. Dan YB dia bagi semangat juga, tapi macam just you okay? Macam tu je. Are you okay? You need anything?
Okey, ada macam tu. Yang paling Bella geram lagi, kan korang nak tahu tak? Bella tengah dekat dapur, Bella tak siap lagi. Tapi kawan dia masuk dapur. Dalam keadaan Bella tu dah, Bella rasa macam kalau tak kenal kan, pakai baju kelawar. Tapi Bella pakai jawab untuk tukar masa nak masak tau. Korang jangan bukan. Jangan tak fikir bukan-bukan. Because you mention ni, jangan fikir bukan-bukan. Alah, kan mention sebab kan baju kelawar. Actually Bella tukar time tu, okay? Dia dengan my mum semua nanti. Sebab lebih selesa nak bergerak kan. Ya Allah, korang tahu tak dia bawa kawan dia masuk kat dapur. Bukan dah sengaja nak bawa. Tak, nasib baik dia kenalkan. Kalau tak, Bella rasa kawan dia tak kenal. Ingatkan, dari Filipina pembantu helper. Dekat Jana dari Indonesia, Bella mungkin dari Filipina. Firstly, do not say that about yourself. Yeah, okay. No, tapi perkara tu berlaku. Betul tak I nampak sangat tak bersiap? No, jujur je. Apa? Betul tak I nampak sangat tak I think bersiap? regardless you look great, so it's okay. Tak, tapi macam benda tu berlaku sebab kawan-kawan tak percaya. Bila I cakap kat depan, tahu tak siapa masak ni? Bella yang masak. Tipulah, mana adalah. Mana Bella? Kat belakang. Tipulah. I'm not joking. Tu bila I bawa. Terkejut Bella tahu dia masuk dapur. Ya, jangan terkejut. Bella tengah. Lepas tu jangan keluar tu marah saya. How could you do this? Tanpa dia sedari, Bella lah yang nak masak juga. But I mean, yeah, she did that back to back by the way, bukan pada satu hari je. Tapi tak apalah, kita keluar dua topik masak sebab lama sangat. But yeah, I think it's quite impressive lah. Yeah. Thank you. Okay. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq berkongsi situasi penyanyi dan pelakon Bella Astila menyediakan sendiri hidangan rumah terbuka Aidilfitri di kediamannya. Menerusi siaran langsung live di TikTok baru-baru ini, Saddiq memberitahu dia tidak pernah memaksa Bella untuk masak, malah sudah mencadangkan untuk menggunakan khidmat catering sahaja. Saya tak paksa, perkara sebaliknya berlaku. Saya kata nak kita buat catering, Bella marah, kata mana boleh, kongsinya lagi. Bella yang turut ada bersama turut menganggap memasak juada raya di rumah Saddiq merupakan pengalaman yang paling seronok. Sebab kat rumah dia tak ada kuali yang banyak, tapi dia kata bukannya nak masak selalu yang untuk kenduri. Tak apa, kita kena guna, dah kotor kita basuh dan guna balik. Mungkin korang dengar macam mana untuk masak 100 orang, tapi korang lupa Bella kan berniaga laksa. Kita dah biasa last minute orang nak juga laksa, dah biasa itu dan boleh kawal kongsinya. Berkongsi mengenai momen tersebut, Bella memberitahu dia berasa segan apabila Saddiq membawa rakan-rakannya ke dapur dalam keadaan dirinya tidak bersiap. Tapi macam Bella cakap, bukan Bella bersendirian, YB dia bagi semangat juga. Tapi macam you okay, you need something macam tu. Yang paling Bella geram, Bella tengah dekat dapur tak siap lagi. Tapi kawan dia dah masuk dapur dalam keadaan Bella tu dengan baju kelawar sebab senang nak masak. Korang tahu tak, dia bawa kawan masuk dapur, nasib dia kenalkan. Kalau tak, Bella rasa kawan dia ingat Bella pembantu dari Filipina, ujarnya. Saddiq memberitahu dia terpaksa melakukan perkara itu disebabkan rakan-rakannya tidak percaya Bella memasak semua juada pada waktu itu. Kawan-kawan tak percaya bila saya cakap Bella yang masak. Mereka kata tipulah, mana Bella. Terkejut mereka bila nampak Bella dekat dapur dan mereka marah saya tanpa mereka sedari Bella yang nak masak juga, katanya. Pasangan viral Bella Astila dan Syed Saddiq sekali lagi mencuri perhatian di media sosial. Menerusi perkongsian Bella, mereka berdua sempat melakukan challenge lagu meriah lain macam sambil mengenakan pakaian sedondon berwarna oranye. Meninjau ruangan komen, rata-rata netizen berpendapat mereka bijak cover line dengan panggilan sayang yang mungkin sudah menjadi kebiasaan antara mereka. Antara komen yang ditinggalkan adalah sebenarnya hari-hari dah panggil sayangkan, tulis seorang warga maya. Pandai cover line sayang tu dengan lagu, lirik kata sayang, mulut kata abang, komen netizen. I agree with you, Eden.
right. You have to follow the mum. Right? Because why? Ikut bank sebenarnya cepat. Wow. Oh, very good, Hayden. So, do you want to be a gentleman? Yes. Must always be a gentleman to women, okay? Saya pun exceptional lady lah. That I can tell you, she's an exceptional lady. I've worked with many different artists, influencers before, but to meet someone who's remarkably hardworking, diligent, how I love training, running. Yes. I know. Dia tak ada train sangat. Naik atas Gunung Kemalu, pakai baju kurung daripada bawah sampai atas. And she didn't cheat aja, memang daripada bawah sampai atas, bukan tukar. Orang kata, Halfway, ke atas. Just for photo shoot, Daripada bawah sampai atas, atas kembali semua ke bawah, baju kurung all the way. As Saya part pakai of the baju Melayu, promotion, comfortable. Sebab baju Melayu, comfortable lah. Baju kurung nak langkah susah. And I was blown away by that. Bila saya turun ke Sandakan, tu kampung dia. You know, so you know you'll reach a point where you have the political acumen to know orang tu niat ikhlas, jujur atau tidak. You know, bila dia salam, jumpa je, berbual ke tak. And you know you have that. Ni when I went house to house dengan dia, bukan setakat saya tahu jujur ikhlas, keluarga-keluarga tu datang jumpa saya, kata ni bukan kali pertama, cuma sebelum ni Bella tak nak kongsikan je. Dah few times. She'll do that few times every year. These things I think matters lah. It shows that you give back to community, ikhlas, jujur. Ini perkara baik. Sebab tu saya berada di parlimen ya, bukan di fashion show. Tapi untuk buat lawak sedikit boleh lah, untuk menceriakan. Orang tak stres kerja. Kesian Bella. Orang kata kesian YB dah penat. Ya, sebab dia lari pagi tadi 25 km. Relax lah, tak beritahu satu dunia. Wahai Bella. Nak bagi tahu lah ni 25 km. Jadi dia sambung lagi shoot. Penat-penat saya, penat lagi Bella ya. Bella buat ni dah nak setiap hari. Saya buat satu hari pun rasa macam nak pingsan. Pun. YB kan Iron Man. Iron Man Bella Iron Lady. Tapi Bella sudah menormalisasikan Tahu tak lagu tu? sampai waktu malam. Tahu tak lagu tu? Pernah dengar tak? Cause you're my Iron Man and I love you 3000. Kenapa 3000? Kenapa tak Infinity? Okay lah, Infinity. Dan Bella kerja sampai lewat malam untuk mencari rezeki untuk keluarga. So saya tak boleh komplain, tidak boleh mengungut, kerana pengorbanan Bella jauh lebih luar biasa daripada saya. Such a comfort food. Tak ada dah manis sangat. It is just nice. Tapi dia masih panas. Dia tahu spek jatuh banyak kali, buat apa, jangan. Biar je dia fokus shooting. Dia spek satu je. Khamis kita pakai baju Melayu. Hari ni saya hanya jadi pemerhati saja. Tengok, saya pakai baju biasa, Bella pakai baju yang luar biasa. Dia warna merah. Ini wanita luar biasa yang memakai baju luar biasa, dan lelaki biasa memakai baju biasa. Oh, ini memang pakaian datin. Saya hari ni hanya jadi PA je. Kenapa dia jadi PA?